Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari kedua kami berada di Pulau Bulun atau di dalam bahasa Malaysia Pulau Buluh yang berada di Satun. Naik daripada jeti Pak Bara. Untuk sampai ke sini mengambil masa lebih kurang dalam 55 minit ke 1 jam lah perjalanan. Di sini mengadakan aktiviti majlis berbuka puasa sambil menyantuni mereka-mereka yang berada di perkampungan ini. Di perkampungan ini rata-ratanya penduduknya adalah Islam dan ada lebih kurang dalam 20 keluarga. Sumber pendapatan, nelayan dan sebagainya lah. Setakat hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberi sumbangan untuk majlis infak Ramadan yang kami buat malam tadi bersama dengan anak-anak yang berada di sini. Totally mereka ni lebih kurang dekat 60 orang macam tu. Dan kita adakan juga solat berjemaah di sini. InsyaAllah kami akan susuli program-program yang kedua, ketiga selepas ini. Dan mohon kerjasama sahabat-sahabat semua untuk terus menyumbang bagi menjayakan aktiviti ini. Kepada sesiapa yang ingin turut serta, nak join kami untuk sama-sama merasai kemuncak kenikmatan dia, boleh datang selepas ini dan boleh maklumkan kepada pihak Yayasan Amal Pulau Pinang. InsyaAllah jumpa anda di sini pada suatu masa nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.